الحمد لله الذي يتصف بصفات الكمال وينعت بنعوت الجمال ويعرف ما كان وما يكون وما هو الكائن في الحال والمآل. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وعترته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى بمحكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال عليه الصلاة والسلام كل ناس يغدو فبائع نفسه وموثقها أو موبقها. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, entah kerana kebaikan yang mana agaknya, tiba-tiba Allah pilih kita pada saat ketika hari di mana biasanya orang sibuk dengan berbagai-bagai program di luar sana, tapi Allah letak kita dalam rumah. Kerana apa? Kerana Allah sayang kepada kita. Allah Ta'ala bila sayang pada satu orang hamba itu, Allah akan bagi pada hamba itu agama. Bila Allah sayang pada satu orang hamba itu, Allah akan letak hamba itu di tempat yang Allah redha. Keberadaan kita di rumah Allah ini adalah tanda bahawa Allah itu istimewakan kita dengan rahmat dan kasih sayang. Kerana itu kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini, di mana Allah Ta'ala lebihkan rahmat dan kasih sayangnya terhadap kita berbanding orang lain. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan berkuliah dengan kitab Riyadhus Salihin susunan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan saya telah memilih bab mujahadah, iaitu bab yang ke-11, bab mujahadah. Tentu ada soalan timbul dalam diri tuan-tuan. Sebesar-besar ni kita, pasal apa pilih bab mujahadah? Kenapa tak start daripada awal? Babul ikhlas, terus pergi ke mujahadah. Pasal apa? Untuk jawab persoalan itu, yang kita pun tak tahu tuan yang soal tu siapa dia, tapi ada soalan tu dalam diri, terlalu banyak jawapannya, lebih kurang 18 jawapannya. Kita ambil 1-2 adalah jawapannya sebagai mukadimah. Nombor 1, kalau kita start daripada kitab ni awal dia, daripada hadis yang pertama. Saya dah start ngajak kitab ni dekat Jerantut daripada tahun 2001. Sekarang ni 2015. Dalam tempoh 14 tahun mengajar di Jerantut, baru sampai ke hadis yang 650. Nak habis 2000 lebih hadis, tak tahu berapa puluh tahun lagi. Jadi kalau kita jumpa selepas berapa puluh tahun baru jumpa ni, lepas tu tak tahu berapa puluh tahun pula. Kalau start daripada mula, alamat sampai mati lah tak habis. Jadi oleh kerana itu, kita ambil utama yang utama, yang mana lebih perlu untuk kita manfaatkan pada kesempatan ini, maka saya ambil bab mujahadah. Jadi kenapa mujahadah? Tidak bab lain. Kerana bila dimaklumkan bahawa program di Masjid Timah ni kuliah duha,
maka kita faham orang yang nak main kuliah duha ni orang yang betul-betul nak main. Orang yang duduk dalam kuliah duha ni orang yang betul-betul nak mengaji. Kalau kuliah maghrib, kuliah subuh, barangkali dia main nak semayang, tapi sementara nak tunggu semayang isyak duduk kuliah. Dia bukan nak main mengaji pun, tapi pasal dia dah main tu, apabila ustaz mengajak dia duduk tunggu isyak. Begitu juga subuh, dia main tu dia nak semayang subuh, kebetulan ada kuliah, masa pemberi duduk saya. Tapi yang mari kuliah duha ni memang betul-betul pure nak mengaji. Yang mari kuliah duha ni memang betul-betul talib, orang yang dah ada keinginan dan kemahuan. Jadi ini masalah kita. Jadi kita soalkan bab mujahadah ni kerana ini berkaitan dengan masalah kita. Apa masalah kita? Orang mengaji, kita ni orang mengaji kan? Maka orang mengaji ni tujuannya tak lain tak bukan untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah. Nak sempurnakan agama dalam diri kita, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul sempurna. Jadi hamba yang betul-betul sempurna ni di sisi Allah, setelah sekian lama kita berulang alik ke masjid, sekian lama kita mengaji, maka sepatutnya lah ada dalam diri kita ini sifat taubat, sifat ikhlas, sifat taqwa, sifat wara, sifat yakin, sifat qanaah, sifat tawakkul, sifat zuhud, sifat cinta kepada Allah dan cinta pada akhirat. Ini adalah sifat yang kena ada pada setiap orang hamba yang kamil, mukmin yang kamil. Jadi orang yang mengaji macam kita ni kena ada sifat-sifatnya. Jadi kalau kita lihat, kita muhasabah, kita refleks dalam diri kita, akan kita dapati bahawa diri kita masih terlalu jauh dengan sifat-sifat kita. Sabar jauh lagi, qanaah jauh lagi, yang ada keluh kesah. Pemaaf jauh lagi, yang ada dendam. Sayang jauh lagi, yang adanya benci. Tawakul jauh lagi, yang adanya pengharapan dan sandaran kepada ghairullah. Yakin jauh lagi, yang adanya sandaran kepada asbab. Terlalu banyak penyakit dalam diri kita walau telah banyak kita mengaji, walau telah banyak kitab kita tadah, walau dah banyak guru kita bertalaqi. Lalu mengapa? Mengapa itu berlaku? Apa kurang? Kurangkah yang kita mengaji selama ini? Jadi Imam Nawawi, bukan saya, Imam Nawawi isyaratkan dalam kitab beliau ini bahawa sebabnya tak capai semua tu ialah umpama ramuan yang tidak dimasak. Ramuan yang baik kita ada, udang kita ada, sayur kita ada, bunga kubis kita ada, serai kita ada, daun limau purut kita ada, semua bahan untuk buat tom yam kita ada, tapi tak jadi tom yam. Pasal apa? Pasal bahan-bahan itu tidak dimasak cara masak tom yam. Begitu juga kita belajar ni semua ada, tetapi kenapa tak jadi? Sebab tidak diolah dan diproses. Jadi apakah pemrosesan yang patut dilalui oleh setiap jiwa supaya dia jadi matang, ranum dan masak untuk mencapai tahap kesempurnaan seorang hamba? Satu proses yang mesti dilalui atas setiap tajuk dan bab yang dia mengaji dan pelajari itu, iaitu proses yang namanya mujahadah. Bila dia proses melalui wadah mujahadah, maka semua yang kita nak melalui maklumat yang kita pelajari selama ini, kita mengaji bab ikhlas, nak dapatkan ikhlas. Kita mengaji bab takwa, nak dapatkan takwa.
Mengaji bab warak nak dapatkan warak. Mengaji bab mahabbah nak dapatkan mahabbah. Mengaji bab tawakal nak dapatkan tawakal. Mengaji bab pemaaf nak dapatkan sifat pemaaf. Semua itu akan hanya dapat bila diproses jiwa itu, diadun roh itu dalam satu kaedah, dan kaedah itu dirumuskan dengan satu nama yang dipanggil mujahadah. Kerana itulah kita pilih bab mujahadah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya capaikan dan sampaikan kita kepada tujuan maksud yang kita hendaki insya-Allah Ta'ala. Babul mujahadah. Apa itu mujahadah? Daripada perkataan jahada, yajhadu, jahdan, wajhudan. Kemudian dia jadi jahada, yujahidu, mujahadatan. Mujahadah ni banyak definisi yang diberi oleh ulama. Kita ambil yang paling mudah saja, iaitu bazul juhdi fi muqawamatil syaitani wal nafsi wal hawa wa a'da'id din min ajlillah. Itu paling mudah sekali dia punya takrif, iaitu kita menggunakan segala upaya untuk menundukkan hawa nafsu, syaitan dan musuh-musuh agama semata-mata kerana Allah bagi menegakkan agama. Itu mujahadah. Dan setiap benda yang kita buat dengan menundukkan hawa nafsu, tundukkan syaitan, tundukkan musuh-musuh agama, dan buat ini semata-mata kerana Allah untuk tegakkan agama, itu mujahadah. Dan tegakkan agama ni paling asas menegakkan ia dalam diri kita sendiri. Tegakkan dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kampung, dalam daerah, dalam negeri, dalam negara, dalam umat seluruh. Maka negeri yang pertama sekali ialah diri kita. Maka dalam usaha menegakkan agama dalam diri ni tadi, dia akan bertembung dengan halangan. Halangan yang akan menghalang kita, musuh. Halangan itulah musuh. Dan musuh yang ada dalam diri, baginda beritahu apa? A'da'ul a'da'i ma baina janbaik. Musuh yang paling musuh adalah yang berada di antara dua lambungmu. Apa yang ada antara dua lambung? Kiri dan kanan kita tengah-tengah. Apa yang duduk tengah-tengah ni? Nafsu. Ini musuh yang paling musuh. Yang ni kena ditundukkan. Wa inna syaitana lakum aduwwun mubin. Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata bagi kamu. Musuh syaitan. Lepas tu barulah musuh yang di luar. Dua musuh ni dalam ni kena ditundukkan. Maka usaha menundukkan musuh ini dipanggil mujahadah. Sebab itu tidak heran Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala letak bab pergi sembahyang Jumaat dalam kitab jihad. Kitab jihad, tapi bab pergi sembahyang Jumaat. Apa hubungan pergi sembahyang Jumaat dengan jihad? Kerana beliau nak beritahu kepada kita bahawa maksud daripada mujahadah itu, jihad itu, ialah apa dia? Nak tundukkan hawa nafsu dan juga syaitan ni tadi dalam menegakkan agama. Maka dia keluar daripada rumah, jalan kaki pergi masjid, atau naik apa pun pergi masjid dengan penuh mujahadah, menentang dan menundukkan kehendak hawa nafsu dan syaitan. Lepas dia letak gambar dia. Maka bila mujahadah dilakukan atas setiap amalan, hasil daripadanya ialah kita akan dapat hakikat kepada amalan-amalan tersebut. InsyaAllah kita akan lihat dalam hadis di hadapan nanti. Itulah jawapan pada persoalan pasal apa kita pilih bab mujahadah pada hari ini. Maksud, kita nakkan maksud. Baik, tuan-tuan ada kitab bab mujahadah. Kalau versi Melayu tu muka surat berapa ni? 117. Itu yang versi Melayu. Saya ni versi Arab.
117. Ada yang dah di photostat. Jadi insya-Allah kita boleh tengok insya-Allah pada lampiran. Jadi Imam Nawawi rahmatullahi alaih susun bab mujahadah. Kemudian pertama sekali beliau bawa ayat yang berkaitan dengan mujahadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Dan mereka yang bermujahadah fina, bermujahadah fina. Kalau bahasa Melayu, fi di dalam, na kami, dalam kami. Apa maksud dalam kami? Itu bermujahadah di dalam agama kami, bermujahadah di dalam perintah kami, bermujahadah di dalam mencari keredaan kami. Boleh berkata fina, orang-orang yang bermujahadah fina, di dalam mencari keredaan kami, bermujahadah di dalam agama kami, bermujahadah di dalam perintah kami, bermujahadah di dalam hukum hakam kami. Boleh belaka takwil itu fina. Terlalu banyak makna dia fina. Mereka yang bermujahadah di dalam kami. Natijahnya lanahdiyannahum subulana. Lam takkid. Pasti dan pasti, dua kali takkid. Lam dengan nun saqilah. Pasti dan pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi bila satu orang itu bermujahadah, Allah tunjukkan jalan-jalannya. Di sini Allah Ta'ala beritahu rahsia mujahadah. Apa rahsianya mujahadah itu? Rahsianya ialah bila dilakukan dengan mujahadah, Allah buka jalan. Jadi kita nak dapat ikhlas, mujahadah atau ikhlas, dapat ikhlas. Kita nak takwa, mujahadah atas takwa, dapat takwa. Kita nak tawakul, mujahadah atas tawakul, dapat tawakul. Kita nak warak, mujahadah atau warak, dapat warak. Kita nak mahabbah, mujahadah atau mahabbah, dapat mahabbah. Rahsia untuk mencapai itu adalah melalui mujahadah. Semua benda. Nak khusyuk dalam sembahyang, mujahadah atau solat, dapat khusyuk sembahyang. Nak ikhlas dalam amalan, mujahadah atau amalan itu, mujahadah atau ikhlas itu, dapat ikhlas. Apa-apa yang kita nak ketulinannya, ialah kena melalui proses mujahadah. Ini Allah Ta'ala sendiri beritahu. Allah yang buka jalan untuk capai. Dan Allah kata jalan-jalan kami. Bukan satu benda je, banyak benda. Satu jalan melalui mujahadah. Daripada kita kepada Allah satu jalan, mujahadah. Dari Allah kepada kita begitu banyak Allah buka. Hikmah Allah bagi, kefahaman Allah bagi, hakikat Allah bagi, ma'rifat Allah bagi, rezeki Allah bagi, yang zahir, yang batin, yang hissi, yang ma'nawi, Allah bagi belakang. Kita kepada Allah satu je, mujahadah. Dari Allah kepada kita subul, terlalu banyak. Kita dengan Allah mujahadah. Tundukkan nafsu, tundukkan syaitan, tundukkan musuh agama yang ada dalam diri kita dan di luar kita. Itu je kerja kita, satu je. Tapi dari Allah kepada kita, hasil daripada usaha itu, dari Allah kepada kita dengan penuh rahmatnya, Allah buka macam-macam jalan, yang zahir, yang batin, yang dunia, yang akhirat, yang nampak, yang tak nampak, yang hissi, yang maknawi, yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh, yang dekat, yang jauh, yang boleh dipaham, yang langsung tak boleh dipaham. Ini besar rahsia mujahadah. Jadi ayat ini beritahu kepada kita rahsia mujahadah. Apa dapat? Dapat mencapai apa yang kita nak melalui mujahadah. Ayat yang kedua yang dibawa oleh Inna Allah lama'al muhsinin. Akhirnya kemuncak dan klimaks kepada mujahadahnya dapat ma'iyatullah. Dapat ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Iaitu sentiasa di dalam pandangan dan rahmat Allah hingga dia menjadi ahlul doa, dia panggil. Mujahadah sehingga tingkatnya dia jadi ahlul doa. Macam mana? Dia minta apa saja Allah akan beri kepadanya. Kita akan lihat nanti dalam hadis isyarat. Dapat ma'iyatullah, sentiasa dapat bantuan dari Allah. Natijah dan klimaks kepada mujahadah ni dapat ma'iyatullah.
Sentiasa Allah bersamanya, itu sentiasa dapat bantuan Allah, sentiasa dapat pandangan, sentiasa berada dalam pandangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ni hasil daripada mujahadah. Sentiasa di dalam bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada mujahadah. Dan orang yang mujahadah ini dia akan capai tingkatan ihsan. Ihsan. Tingkatan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Atau wa illam tarahu fa innahu wa illam tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadat kepada Allah sehingga seolah-olah kamu lihat Allah. Yakni dipanggil maqam fana oleh ulama-ulama tasawuf. Kita beribadat kepada Allah macam nampak Allah, dipanggil maqam fana. Bila berada di maqam fana, dia tak belai. Orang fana dia tak belai. Dia tak belai. Turun sikit, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu merasakan, kamu ingat, sentiasa ingat Allah itu melihat kamu. Maka dalam semua keadaan kita ingat Allah itu melihat kita. Nak curi, ingat Allah tengok. Nak buat karut, ingat Allah tengok. Nak buat maksiat, ingat Allah tengok. Maka sentiasa terhalang untuk melakukan kejahatan kerana berasa Allah itu ingat. Ini adalah tingkatan ihsan. Ihsan yang sedar. An ta'budallah kannaka tara, kamu sembah Allah macam kamu lihat dia. Ini ihsan, ihsan yang fana. Ihsan fana ni kadang-kadang dia jadi pening. Tapi ihsan yang sedar, sentiasa kita merasa Allah melihat kita, maka terjagalah anggota daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tingkatan hanya akan dicapai dengan mujahadah. Mujahadah berterusan, tundukkan nafsu, tundukkan nafsu, tundukkan nafsu. Tundukkan syaitan, tundukkan syaitan, tundukkan syaitan. Khilaf dengan kehendak mereka. Tundukkan musuh-musuh agama itu, tegakkan agama itu. Ini natijahnya dapat ma'ayatullah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dapat capai tingkatan ihsan. Bila ihsan, orang yang ada tingkatan ihsan ni, mereka akan liar daripada maksiat. Hati akan jinak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bab mujahadah. Firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadatlah kamu kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Dinamakan mati dengan yakin di sini. Yakin bermakna maut. Pasal apa maut dinamakan dengan yakin? Kerana tidak ada yang lebih yakin dari hidup kita ni, yang tidak ada lebih pasti daripada hidup kita, sebaik saja kita hidup, selain daripada mati. Hidup atau dunia ni yang paling pasti sekali ialah mati lepas pada hidup. Makan belum tentu. Hari semalam makan nasi lauk ikan, hari ni lauk apa? Tadi dah beli daging, lauk daging lagi ni kot. Belum pasti lagi. Jangan-jangan siap masak, mati, tak sempat makan. Semua tak pasti. Semalam pakai baju Melayu, hari ni pakai baju kemeja. Sampai bila? Semalam baju Melayu sampai petang, hari ni kemeja sampai petang. Dah tak pasti lagi walau baju kemeja ada sini. Sebab antara hidup dengan mati tidak ada satu janji bila nak mati. Jadi beribadat itu tak ada hentinya. Henti tak henti bila? Mati. Maka mujahadah itu gitu juga. Mujahadah dia tidak ada stesen dia. Stesen mujahadah bila? Mati. Mati dalam keadaan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kita itu menyebut kalimah yang kita berjanji pada Allah untuk kita sebut ketika nak datang dulu. Balik pun dengan kalimah yang sama. La ilaha illallah. Sampai mati mujahadah. Mana mujahadah tak ada berhenti lah. Sampai mati. Lagi tak mati lagi itulah kena mujahadah. Sampai mati. Lagi tak mati, lagi mujahadah. Lagi tak mati, lagilah kita menyempurnakan dan usaha untuk sempurnakan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan hendaklah kamu menyebut nama Tuhan. Sebut sama ada sebut sebagai zikrullah.
atau menyebut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau menyebut di dalam berdoa, atau menyebut dalam membaca ayat-ayatnya, tak kira umum, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah ini salah satu daripada ibadat yang tidak ada sempadan. Kalau berzikir kepada Allah, ibadat yang tidak ada sempadan. Tak ada sempadan masa, tak ada sempadan tempat, kecuali kita duduk dalam tandas. Lain pada itu, tuntutan wazkurisma rabbik adalah menghala kepada setiap kita, setiap saat dan ketika. Cuma bentuk sebut tu kadang-kadang dalam bentuk nama Allah, kadang-kadang dalam bentuk sifat Allah, kadang-kadang dalam bentuk ayat-ayat Allah, dan kadang-kadang dalam bentuk bermunajat kepada Allah, dan kadang-kadang dalam bentuk amal-amal dan ketaatan kepada Allah. Maka perintah ini Allah Ta'ala halakan kepada kita setiap masa, keadaan dan tempat. Wa tabattal ilahi tabtila. Jadi kena tabattul ini juga maknanya mujahadah sungguh-sungguh kepada Allah dengan sebenar-benar. Tunduk sungguh-sungguh kepada Allah dengan setunduk-tunduknya. Taat sungguh-sungguh kepada Allah dengan setaat-taatnya. Jadi untuk capai tingkatan tunduk taat kepada Allah, bermula dengan letak diri sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nak duduk pada makam sentiasa ingat pada Allah Taala, kembali kepada ayat yang mula-mula tadi, mencapai tingkatan ihsan. Nak dapat tingkatan ihsan, kembali pada permulaannya, iaitu mujahadah juga. Ajib dia kaitkan ayat. Berterusan beribadat dengan cara bermujahadah, akhirnya dapat sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Kita kena putuskan segala hubungan dengan benda lain. Nak dapat tu, putuskan segala hubungan dengan benda-benda lain. Putus di mana? Hati. Dalam hati ni kena keluarkan selain daripada ghairullah, kena keluarkan, tercapai makam. Dan beliau bawa seterusnya firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal, melakukan amalan sebesar zarrah, akan dilihat. Dia bagi tahu ayat ni pada kita bahawa nak bagi tahunya bahawa segala mujahadah dan susah payah yang kita buat bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau gitu, manusia dia akan buat apa saja untuk diri. Ada orang sanggup panjat gunung, ada orang sanggup menyelam dalam laut, ada orang sanggup meredah badai, ada sanggup ke hutan belantara untuk dapatkan keperluan hidupnya, untuk dapatkan keuntungan dalam urusannya. Tapi kenapa dia sanggup bersusah payah semua tu? Untuk siapa? Untuk dia. Kalau untuk orang lain sanggup tak dia buat? Dia takkan sanggup buat. Kalau buat pun tak sebegitu bersusah payahnya sebagaimana dibandingkan dengan dia buat untuk diri dia sendiri. Maka bila Allah Ta'ala beri peringatan bahawa apa saja yang dia buat tu untuk dirinya, dia akan tengok maknanya faedah akan dia sendiri dapat, orang itu akan bersungguh-sungguh dapat sebab untuk dia, bukan untuk orang lain. Allah pun bagi tahu dalam surah Al-Isra, "In ahsantum li anfusikum wa in asabtum fala." Kalau kamu buat baik untuk diri kamu. Kalau kamu buat jahat pun kamu buat jahat untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Tidak akan kamu mudaratkan Allah, tidak kamu mudaratkan pada siapa-siapa. Kamu buat baik untuk kamu sendiri, buat jahat untuk diri sendiri. Maka Allah peringatkan pada kita, kamu buatlah amalan sebesar zarrah sekalipun, akan kamu lihat, iaitu hasilnya akan kamu peroleh. Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Jadi semua yang kita buat mujahadah itu, tuan-tuan, sesusah mana, sepayah mana, adalah untuk kita. Orang tanya bersusah payah sungguh buat ladang. Di tempat kami sana orang buat ladang, tanam berapa sawit, tanam getah daripada gelap-gelap subuh keluar sampai maghrib hari baru balik. Bersusah payah terbang hutan buat ladang. Bukan senang buat ladang. Elok tanam baru nak naik, mari gajah makan. Tanam pula. Tanam baru nak naik getah besar-besar lengan ni, mari rusa makan, tanam pula.
penuh kesabaran dan susah payah. Alam orang kata cukuplah, dah tanam sekali tak hidup, biar pi tinggal gitu. Tak. Ni aku punya untuk masa depan aku ni. Untuk anak-anak aku, untuk dia. Tapi kalau cuba untuk orang lain, tanam ni nanti dah besar, nanti orang asli bagi torek. Tak payah. Buat apa gila-gila, susah-susah. Tapi kerana untuk sendiri ni sanggup rendah hutan, bukit, pergi jauh tengah hutan buat ladang. Kerana apa? Kerana untuk diri dia. Ni kita buat mujahadah ni bukan untuk sini, untuk perjalanan yang begitu jauh. Kita akan berbaring di alam barzakh setelah terpisah roh dengan jasad. Orang yang terakhir mati, kita ni tak tahu. Yang terakhir mati, lepas tu tak ada lagi dah orang hidup atas bumi ni. Setelah ditiup sangkakala yang pertama, berakhir dengan kematian seluruh yang hidup. Maka daripada tarikh tu sampai bangkit semula pada tiupan yang kedua, 40,000 tahun. Sunyi, tidak ada sebarang kehidupan. 40,000 tahun. Tak ada siang, tidak ada malam, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada matahari, tidak ada planet, tidak ada bintang, tidak ada bulan. 40,000 tahun sunyi. Jadi apa bekalan? Bekalan dia. Ni masa itulah baru kita faham makna mujahadah. Masa tu baru kita faham makna susah payah yang kita buat selama. Masa tu kita faham apa ertinya kita dulu jalan dalam gelap pergi masjid. Apa artinya kita berhujan pergi dengar kuliah. Apa artinya kita bersabar duduk dalam majlis-majlis agama. Apa artinya kita bermujahadah dulu. Masa tu baru kita faham. Selepas tu bila bangkit saja dihiring ke mahsyar, maka kita akan lihat yang lebih perit lagi, yang lebih menakutkan lagi. Masa tu baru faham. Sekarang ni tak faham. Sebab itu Allah kata, kamu buat lah. Buat saja, nanti kamu akan tengok. Sekarang ni tak faham, tak apa, buat. Pokoknya buat, nanti kamu tengok. Khairan yarah. Kebaikan itu kamu akan lihat apa manfaatnya. Lihat dengan mata hati, bukan lihat dengan mata lendir. Lihat dengan mata hati, terlihat dengan basirah dan kefahaman. Oh, ini rupanya faedahnya. Jadi oleh kerana itu, dalam mujahadah jangan pedulikan halangan, tapi lihat natijah. Halangan macam-macam ada halangan. Pedulikan halangan itu, tapi lihatlah natijah yang menunggu, iaitu yarah, apa yang kita nak lihat. Lihat dengan basirah kita, dengan makrifah kita nanti bila kita sampai pada saat yang kita amat perlu kepadanya. Allah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa yang kamu lakukan untuk diri kamu daripada kebaikan, kamu akan memperolehnya di sisi Allah. Dialah lebih baik dan lebih besar ganjaran. Jadi Allah Ta'ala beritahu macam dalam surah Isra, apa saja kebaikan kamu buat amalan adalah untuk diri kamu. Sebab dia kata tuqaddimu. Tuqaddimu ni kamu dahulukan. Kamu beri, dahulukan untuk diri kamu. Buat di sini, tapi manfaatnya dapat di sana. Investment kita buat di sini. Amalan-amalan susah payah mujahadah ini adalah merupakan pelaburan kita untuk diri kita yang kita hantar ke sana. Dan bila balik sana esok, tajiduhu indallah, kita akan dapat semula, perolehi semula yang kita buat lebih baik hasil. Kita dulu buat sikit je kita buatnya. Mujahadah kita sikit je. Hari ni kawan ajak pergi mancing, main kita main duduk kuliah pukul 9 sampai pukul 11. Contoh 2 jam dia duduk seronok mancing di tengah laut. Kita duduk sini dengan penuh mujahadah. Berasa nak bangun ada, nak bangun malu ke orang pula. Berasa nak terkencing ada, nak pergi kencing kan. Kata mereka kata, duduk dalam kuliah tak siap nak pergi lah. Kalau duduk tengok bola 90 minit habis, sambung lagi masa tambahan 30 minit, boleh duduk diam macam tu. Mujahadah. Esok di sana berubah. Sini tak ada apa, buat lebih kurang ni. Tapi di sana, Masya Allah, baru faham. Rupa-rupanya. Sebab itu di akhirat nanti, ada orang yang Allah beri kepada dia bermacam-macam. Lalu dia tanya kepada Allah,
Ya Allah, ni dari yang mana? Aku buat tak tahu mana pun dulu. Sembahyang pun tak tahu mana pun. Sedekah pun tak tahu mana pun. Haji, zakat, zikir, baca Quran, tak tahu mana pun. Ni banyak ni, Allah mai dari mana ni? Allah Ta'ala bagi tahu pada dia, inilah dari doa-doamu yang aku tidak kabulkan di sana dulu. Kamu minta daripada aku tak kabulkan dahulu. Ada barangkali kita kerja lama dah doa, ya Allah bagilah pangkat satu caleg pun tak apa dah. Dah nak pencen dah ni, tak dapat juga sampai pencen. Contoh lah. Contoh. Bukan free tak dapat. Allah Ta'ala ganti di sana. Dia tengah susah ni, anak nak ngaji, masuk you, nak bayar iuran, tak ada duit. Doa lah dia, doa. Tak main-main lagi. Doa banyak kali, tak main. Tak dapat. Akhirnya tak masuk you anak tu. Tak ada duit. Doa pun tak makbul. Rupa-rupa di sana Allah bagi. Allah kata, semua doa kamu yang aku tak kabulkan dahulu, ni aku simpan. Ni aku bagi. Dia kata apa? Ya laitani. Maknanya alangkah baiknya kalau semua doa aku dulu tidak makbul. Masa tu makrifat dia dah lain. Sini kita minta-minta, kita kata bila lah nak makbulnya. 5 tahun ada doa ni tak dapat-dapat ni, bila nak makbul. Di sini sampai di sana, bila makam makrifat itu tersingkap, maka dia kata apa? Alangkah baiknya kalau semua doa aku dulu tak makbul. Dulu aku doa nak kahwin, bagus kalau tak kahwin dulu doa tak dapat, dia kata. Tapi kat sini dah kahwin pun doa nak kahwin lagi lah. Jadi itu doa yang tak diperkenankan di sini. Bukan sia-sia. Setara tu doa yang kita minta tak diberi. Berapa besar Allah bagi, mentahlah memang kita buat dah. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah itu. Jadi kita buat amalan, tengok pada rahmat Allah itu. Besar dan luasnya kasih sayang Allah itu, rahmatnya. Tak seimbang dengan amalan kita buat. Jadi sekarang tak nampak. Kita faham nampak ni bila kita berada di sana nanti. Berarti sekarang kita pakat buat usaha korban. Dan firman Allah, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu infakkan daripada khair. Khair ni kadang-kadang bermakna mal, kadang-kadang bermakna kebaikan. Apa saja yang kamu infakkan daripada sebarang kebaikan, sama ada kebaikan itu harta benda, atau ilmu, atau tenaga, atau buah fikiran, atau pandangan, apa saja kamu infakkan, kerana sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui terhadapnya. Apa tujuan bagi tahu Allah sentiasa mengetahui terhadapnya? Memang Allah tahu pun. Kita buat Allah tahu, kita tak buat Allah tahu, kita dah buat Allah tahu, kita sedang buat Allah tahu, dan akan buat pun Allah tahu. Tetapi bila kita infak, dia kata Allah sentiasa mengetahui juga. Pasal apa? Sebab tahu Allah tak serupa tahu kita. Bila sebut Allah sentiasa mengetahui, maknanya apa yang kita buat itu Allah Ta'ala tidak akan biarkan begitu saja. Tahu Allah ialah tahu, Allah akan beri ganjaran, Allah beri balasan, Allah beri gantian, Allah beri imbalan kepada apa yang kita buat. Itu makna Allah sentiasa tahu. Kalau tahu kita buat, orang tu tahu, dengan kita buat, orang tu tak tahu, tak ada apa-apa. Beza dia cuma kita buat, dia tahu. Satu lagi kita buat, dia tak tahu. Tapi Allah tahunya Allah apa yang kita buat, dan memang Allah sentiasa tahu, iaitu Allah beri ganjaran, balasan, imbalan pada apa yang kita buat itu. Itu tujuan dia berkata Allah sentiasa tahu. Bukan tahu daripada tahu lawan tak tahu, tidak. Tahu dalam arti kata dalam tindak balas Allah terhadap apa yang kita buat itu, tak Allah bagi ganjaran. Jadi itu susah hati dapat. Infak ini bukan saja harta benda. Apa saja, apa yang baik kita berikan kepada orang itu infak lagi. Semua itu infak. Hatta ilmu, kita ada sikit-sikit ilmu lah. Kerana itu kita niat, bila kita ada sikit-sikit ilmu, nak pergi kuliah ke, nak bagi tazkirah ke, niat untuk sedekah. Niat dia sebagai satu sedekah.
lagi besar ganjaran dia. Niat sedekah lagi besar ganjaran dia daripada apa yang kita buat itu. Itu beberapa ayat yang berkaitan dengan mujahadah. Jadi semua ini hasil daripada mujahadah, iaitu kita buat sebesar mana pun, ni adalah merupakan kelebihan-kelebihan pada mujahadah dalam 3 ayat terakhir ni. Apa saja yang kita buat, semuanya itu akan kembali kepada kita. Bila kita tahu semua itu untuk kita, maka tidak jadi susah untuk kita bermujahadah. Kerana sifat manusia itu, ia akan sedia untuk lakukan apa saja demi untuk diri dia dan manfaat dirinya. Maka mujahadah kita buat ini walau sesusah mana pun, manfaatnya untuk kita. Untuk itu kita kena sedar bahawa mujahadah itu adalah untuk kita. Bila dah kita faham itu untuk kita, apa susahnya lagi untuk kita mujahadah. Kerana memang itulah prinsipnya manusia. Dia sanggup buat apa saja yang susah, asal benda itu bagi manfaat pada dirinya. Sedang untuk manfaat yang sangat sementara ini, manusia sanggup bersusah payah. Betapa untuk manfaat yang memang kita amat perlukan nanti, dan kita amat berharapkan nanti pertolongan dan kekurniaan Allah. Maka untuk apa kita perlu takut atau berhenti daripada bermujahadah? Habis kita pergi pada hadis yang pertama, insyaAllah. Hadis yang pertama, wa ammal hadisu fal awwalu an Abi Hurairah. Jadi insyaAllah untuk keberkatan sajalah saya baca ni, untuk keberkatan kita sambungkan terus hadis ini dari kita kepada Nabi SAW. Ini hadis yang ada di depan tuan-tuan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Daripada Imam Bukhari sampai Nabi SAW, sampai ke kita yang ada dalam majlis hari ini, saya akan bacakan laluannya insyaAllah. Semoga dengan itu Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana hadis ini sampai kepada kita? Hadis ini dahulu telah diriwayatkan kepada kami oleh Syekh dan guru kami, Syekh Dr. Maulana Muhammad Habibullah bin Mukhtar Al-Syahid rahimahullahu ta'ala. Beliau telah mendengar riwayat daripada gurunya, Syekh Sayyid Muhammad Yusuf Al-Banuri, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Sayyid Anwar Shah Al-Kashmiri, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Mahmud Hasan Al-Diubandi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad bin Ishaq Ad-Dahlawi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Aziz bin Ahmad Ad-Dahlawi, yang mendengar daripada gurunya yang juga merupakan bapanya, Syekh Ahmad bin Abdul Rahim Syah Waliullah Al-Muhaddis Ad-Dahlawi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurdi, Abu Tahir bin Ibrahim Al-Qurdi, yang telah mendengar daripada gurunya yang juga merupakan bapanya, iaitu Ibrahim bin Hasan Al-Qurdi Al-Madani, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad Al-Qushashi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Abdul Quddus, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ramali, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad Zakaria Al-Ansari, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Kinani, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ibrahim At-Tanuhi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Ahmad bin Abi Talib Al-Hajar, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Awwal bin Isa Al-Harawi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abdul Rahman bin Muzaffar Al-Ra'udi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad As-Sarakhsi, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Farbari, yang telah mendengar daripada gurunya Syekh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan hadis ini daripada gurunya Muhammad bin Asman, yang telah mendengar riwayat daripada Khalid bin Makhlad, yang telah mendengar riwayat daripada Sulaiman bin Bilal, yang telah mendengar riwayat daripada Syarik bin Abdullah, yang telah mendengar riwayat daripada Atha bin Yasar, yang telah mendengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, qal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna. Rawahu al-Bukhari. Sekali lagi Bukhari. Jadi itu dia tadi rantaiannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hadis ini, iaitu hadis yang berkaitan dengan mujahadah. Apa dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Maknanya hadis ini hadis qudsi. Bila Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Allah taala telah berfirman, maksudnya itu adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis kursi ialah hadis yang mana lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Itu hadis kursi. Al-Quran, lafaz dan maknanya kedua-dua dari Allah. Hadis kursi, lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lafaz itu pun, walaupun lafaz dari Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, walaupun lafaz dari Rasulullah, namun bicara bahasa bagi dia itu tetap wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis kursi yang mana Allah bagi tahu bahasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allah taala telah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku isytiharkan perang terhadapnya. Kita ambil terima dulu. Barang siapa yang memusuhi wali, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Dan tidaklah mendekatkan diri seorang hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Dan sentiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku melalui amalan-amalan nawafil, sehinggalah akhirnya aku mengasihinya. Bila mana aku telah mengasihinya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia memegang dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Seandainya dia meminta kepadaku, pasti dan pasti aku berikan kepadanya. Seandainya dia mohon perlindungan dariku, pasti dan pasti aku lindungi dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Itu dia lintasan mafhum. Apa makna? Pertama sekali Allah Taala bagi tahu di sini, barang siapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang terhadap. Nombor satu sekali, wali Allah. Siapa dia wali Allah? Kalau selama ini biasanya kalau kita sebut wali Allah, biasanya orang Melayu, kalau sebut Melayu ni daripada Perlis sampai ke Tawau lah, persepsi dia sebut kata wali campur dalam air tak lemah, campur dalam api tak hangus, masuk dalam hujan tak basah, up sikit kadang-kadang boleh terbang. Itu wali. Tak begitu. Itu wali pada persepsi kita. Tapi sebenarnya wali itu apa? Barang siapa yang memusuhi walikum, iaitu wali Allah. Siapa dia wali Allah? Menjawab pada persoalan itu kena tengok dalam hadis. Wali Allah itu siapa? Allah Ta'ala sendiri sebenarnya dalam hadis ini dah jawab siapa dia wali Allah itu. Wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Itu wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Dekat pula, dekat bukan dari segi jihah, tapi dari segi rutbah.
Dekat jihah mana dekat daripada segi kedudukan, bukan dekat daripada segi tempat tak. Saya dengan Tuan Haji kita dekat dari segi kedudukannya 2 meter je, dekat segi kedudukan. Dengan adik ni 2 meter tu kedudukan. Ni dekat dari segi rutbah, iaitu dari segi darajat. Dekat darajatnya kepada Allah. Darajat dia dekat kepada Allah. Itu wali Allah. Kemudian yang seterusnya itu ciri-ciri dia. Wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah ni kita tak kenal dia. Kita tak tahu rutbah, pangkat dan kedudukan seseorang itu di sisi Allah, kita tak tahu. Sebab manusia ni kadang-kadang dia masyhur di bumi. Maksudnya dekat dengan manusia, dikenali manusia, tetapi tidak dikenali di langit. Maksudnya tak ada kedudukan di sisi Allah. Itu maksudnya. Ada orang yang masyhur di langit, maksudnya kedudukan dia dekat dengan Allah, tetapi tidak dikenali langsung di bumi. Ada orang yang masyhur di langit, masyhur di bumi, dekat dengan Allah kedudukannya, dan dia dikenali oleh manusia. Malah ada orang yang paling akhir, tak dikenali di langit, tidak juga dikenali di bumi. Tak ada kedudukan di sisi Allah, tak dikenal oleh orang di muka bumi, tak siapa-siapa. Kita duduk temui berapa tuan? Yang mana satu? Dikenali di bumi, tapi tak ada kedudukan di sisi Allah. Atau ada kedudukan di sisi Allah, tetapi tak dikenali di bumi. Ataukah dikenali di bumi dan ada kedudukan di sisi Allah. Atau jangan, tak dikenali di bumi, tak ada kedudukan di sisi Allah. Maka orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni wali Allah. Ni wali Allah. Yang dikenali di langit dan di bumi, tak syak lagi, yang paling agung, kekasih Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat di sisi Allah, masyhur di bumi. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dah 14 kurun, bila sebut je Abu Bakar Siddiq, ada nama Sa'd ni. Abu Bakar, semua kenal Bakar. Umar, semua kenal Bakar. Osman, semua kenal Bakar. Ali, semua kenal Bakar radhiyallahu ta'ala. Masyhur di bumi, masyhur di langit. Tak masyhur di langit apa? Nabi SAW kata apa? Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Osman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Zaid fil jannah. Nabi sebutlah dalam syurga. Apa maknanya? Mereka itu semua dekat di sisi Allah. Di dunia masyhur, di sisi Allah pun masyhur. Ada orang yang masyhur di bumi. Siapa dia? Contoh Fir'aun, Haman. 14 kurun dah orang sebut je Fir'aun, semua orang tahu belaka. Sampaikan orang kafir pun tak bubuh nama Fir'aun lagi. Tak ada bubuh Fir'aun. Dekat Israel, sejahat-jahat manusia di Zionis pula, tak dibubuh juga anak dia nama Fir'aun, tak bubuh. Dia bubuh nama lain, Moshe Dayan dia bubuh, Ariel Sharon dia bubuh. Tak ada bubuh Fir'aun dalam. Walhal bangsa dia, keturunan dia tak bubuh. Masyhur, tapi masyhur di bumi. Abu Lahab, Abu Jahal, sejahat-jahat orang Arab tak bubuh nama Abu Jahal. Sampai hari ini tak bubuh nama Abu Jahal. Abu Lahab tak bubuh nama. Masyhur di bumi, tapi tak ada kedudukan di sisi Allah. Tapi ada orang yang kedudukannya di sisi Allah begitu hebat, tapi kita tak tahu. Hak ni dalam rahsia Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan jenis orang macam ni, di mana dia beritahu madfu'in bil abwab. Kalau dia datang di pintu-pintu rumah orang meminta, orang akan halau dia. Kalau dia datang inja'u lam yurahhabu. Kalau mereka datang pada satu-satu majlis, mereka tidak dipersilakan. In ghabu lam yutafaqqadu. Tapi kalau hilang, orang tak cari, tak tanya khabar, pergi mana dia, nama tak nampak, tak tanya. Tak ada siapa kisah pun dengan dia. Zi timrain, ada hanya memakai 2 helai kain, atas satu, bawah satu. Maksudnya dari segi zahirnya pakaian dia compang-camping. Asy'ashul ra's,
rambut pun serabai, berdebu, muka berdebu, pakaian compang-camping. Kalau dia datang pun orang tak kata selamat datang ke majlis kami. Dia hilang pun orang tak pernah tanya pergi mana dia, pasal apa dia tak datang. Tak ada siapa pun tahu. Lau aqsama 'ala Allah la barrah. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan lepaskan dia dari sumpahan itu. Kata wallahi akan jadi gini, begitulah jadinya sebab dia dah bersumpah dengan nama Allah. Allah akan sempurnakan sumpah dia. Pasal apa? Pasal dia dekat dengan Allah. Kita kenal, kita tak kenal. Orang macam ni pun ada. Sebab itu kalau kita tengok orang minta sedekah, moral dia apa? Kita tengok orang minta sedekah, jangan sekali-kali kita marah. Wa ammasaila fala tanhar. Sementara peminta sedekah, janganlah pula kamu herdik. Ni Allah ajar, jangan herdik minta sedekah. Pasal apa? Takut tersalah. Ini orang yang dekat dengan Allah, kita tak tahu. Kita pergi marah dia. Sedangkan Allah ada ikhtiar, mana ada li waliyan faqat azantu bil harb. Kita tak kenal dia. Dia mari rumah kita minta sedekah. Padahalnya Allah nak test kita ni. Dalam Sahih Bukhari diceritakan tiga orang. Satu orang dia mengidap penyakit botak. Satu orang mengidap penyakit sopak. Seorang lagi mengidap buta. Tiga orang ni dipulaukan oleh masyarakat ni kerana penyakit mereka ni. Dahlah botak miskin, dahlah sopak miskin, dahlah buta miskin. Maka satu hari Allah Ta'ala nak uji mereka ni. Allah hantarkan satu malaikat kepada tiga orang ni. Pergi jumpa yang sopak, tanya dia, dalam hidup kamu ni apa yang kamu nak? Dia kata, aku nak sihatlah, hilang penyakit aku ni yang selama ni orang pandang jijik pada aku. Dan aku minta nak kaya lah sikit. Mereka dah hina aku, dah lah sopak miskin pula. Maka malaikat ni tadi sapu badannya, kemudian doa untuknya. Penyakit sopak dia pun hilang, dan dia diberikan unta. Kamu pelihara unta ni. Dia tanya, apa harta yang paling kamu suka? Dia kata unta. Ambil unta, pelihara. Dia pun pelihara unta, sopak pun dah hilang, sampai penuh lembah tu dengan unta-unta dia. Pergi kepada yang botak tadi macam tu juga. Dia tanya, apa yang kamu nak lah hidup aku? Dia kata, aku nak hilang penyakit aku ni, yang mana orang pandang jijik pada aku. Dan dia tanya, apa harta yang paling kamu suka? Dia kata, lembu. Dia pun sapu kepala kawan tu, dan dia bagi lembu yang bunting. Ni pelihara ni, rambut dia pun elok tumbuh, sampai penuh lembah dengan lembu tu. Pergi pula kepada si buta, tanya soalan yang sama, apa yang kamu mahu dari hidup kamu? Dia kata, tentulah aku mahu penglihatan, boleh aku tengok manusia. Harta apa yang kamu suka? Dia kata kambing. Diberi kepada dia kambing. Maka celiklah matanya dan biaklah kambing. Selepas beberapa lama tempohnya, malaikat ni tadi datang semula dengan perintah Allah. Pergi kepada si botak dalam rupa botak dan miskin. Dia kata, saya ni pengembara, putus bekalan nak sampai ke destinasi. Hari ini tidak siapa boleh tolong saya untuk sampaikan ke destinasi saya kecuali Allah melalui Tuhan. Mintalah sikit kereta Tuhan ni boleh sampai saya buat bekalan ke destinasi saya. Bukankah Tuhan dulu susah? Dia tanya soalan tu. Dia kata, aku ni banyak tanggungan, tak boleh bagi kat kamu, aku banyak tanggungan. Dia tanya boleh, bukankah Tuhan ni dulu susah juga macam saya, penyakit macam saya, miskin macam saya? Tak, dia tak, aku kaya dia dulu ni. Aku dapat kereta ni daripada datuk ayah aku daripada datuk aku. Innama waristu kabiran an kabirin. Aku warisi kereta ni daripada ayah aku, daripada datuk aku ni. Dia kata, apa? Seandainya Tuhan bercakap benar, Allah berkati Tuhan. Tapi kalau Tuhan bercakap bohong, Allah kembalikan Tuhan pada keadaan asal Tuhan. Dia pergi kepada sopak pula. Tanya si sopak macam dia, rupa dalam rupa orang sopak miskin. Pergi kat sopak. Dia kata, saya ni pengembara putih bekalan nak pergi ke destinasi saya. Tak ada siapa boleh sampaikan saya kecuali Allah melalui Tuhan. Mintalah sikit bekalan, boleh saya sampai ke sana. Dia kata, tak boleh. Ni saya tanggungan banyak ni, nak bagi ke kamu macam mana ni?
Dia kata, bukankah tuan dulu pun sopak juga, miskin juga? Dia kata, dah, aku kaya dari dulu dah. Ayah aku kaya, tok aku kaya. Aku sihat dari dulu ni. Kalau tuan cakap benar, Allah berkati tuan. Kalau tuan bohong, Allah Ta'ala kembalikan tuan kepada hal keadaan tuan. Pergi pula pada si buta. Macam tu juga dalam rupa buta dan miskin. Dia kata, aku ni pengembara macam tadi, minta. Yang buta kata apa? Kamu tengok dekat lembah ni, ada berapa banyak unta, ada berapa banyak lembu, ada berapa banyak kambing, ada berapa banyak kuda. Berapa banyak kamu mahu, ambillah bawa pergi, aku takkan marah sikit pun. Dia kata, aku bukan nak ni semua. Aku hanya dihantar untuk menguji kamu. Sesungguhnya Allah redha pada kamu dan telah murka pada kedua teman kamu itu. Akhirnya yang dua orang terbalik kepada asal. Sopak dan miskin, botak dan miskin. Yang ini Allah Ta'ala kekalkan. Jadi, apa dia punya pengajaran dia? Moral dia apa? Untuk kita, ke depan ni kalau kita jumpa orang minta sedekah, Allah sendiri dah bagi satu kaedah, satu perintah. Jangan kedik. Bukan jangan tak bagi. Jangan kedik. Kadang-kadang bagi tapi kedik. Jangan kedik. Bukan kata jangan tak bagi. Allah kata jangan kedik. Itu tak payah bagilah. Dah. Biasanya bagi pun kedik lagi. Jadi kalau dah kedik pun ditegah, apatah lagi kalau tak bagi. Sepatut kena faham gitu. Tapi ada orang faham kata Allah tak bagi kedik lah. Bukan tak bagi, jangan tak bagi. Dah. Sebab ramai orang bagi, selepas bagi disonsongi dengan kedikan. Itu Allah tak bagi. Bagi. Bapa takut jangan-jangan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Silap-silap lagi bulan macam kisah tadi juga. Allah Ta'ala nak test kita. Dulu kita susah lah. Macam mana kita keadaan susah tu, Allah test kita, nak tengok kita tu setara mana. Ada takluk dengan dia ke tidak, Allah nak test kita. Na'udzubillah min dzalik. Sampai itu, kalau ada datang, jangan sekali-kali. Kadang kita tengok orang kadang-kadang duk masuk dalam masjid nak nampak miskin, compang jambing, selekeh je. Janganlah kita buat lebih kurang. Takut kalau itu adalah, kalau orang yang jauh daripada Allah, dia tak cari masjid, kita pun tak tahu apa kedudukan orang tu di sisi Allah. Begitu saudara-saudara kita yang ramai-ramai dalam majlis ni, kita tak tahu. Kita tak tahu siapa di antara kita ni yang paling dekat dengan Allah. Kita tak tahu. Dan kita tidak tahu amalan yang mana Allah terima dia. Kita tak tahu. Kerana amalan dia itu Allah terima dia jauh daripada kita. Walaupun kita dulu daripada dia jadi ahli masjid. Kita tak tahu. Kita ni daripada muda lagi jadi ahli masjid. Dia baru nampak sejak 2 bulan ni. Sebelum kita tak nampak ni, 2 bulan ni baru nampak. Jangan sekali kita berasa kita bagus daripada dia. Entah-entah taubat dia, yang hari dia bertaubat itu, nak bandingkan dengan segala taat yang kita buat selama ni, kedudukan dia di sisi Allah itu jauh ke depan, kita jauh cabut di belakang. Jadi oleh kerana itu, orang-orang yang dekat dengan Allah ni jangan kita buat lebih kurang. Dan dia bukan ada pangkat sini 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang, 7 paku, 8 paku, tak ada. Malah dalam hadis sebut apa? Kadang-kadang rambutnya kusut masai, mukanya berdebu, pakaiannya compang-camping, tak dihiraukan orang. Kadang-kadang keadaan zahirnya begitu. Tapi di sisi Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sumpah dengan nama Allah, Allah sempurnakan sumpah dia. Sebab dia dekat dengan Allah. Jadi yang nak diajar kepada kita adalah sentiasa menghormati semua orang. Yang diajar kepada kita adalah untuk menghargai semua orang. Yang diajar kepada kita adalah untuk berakhlak dengan semua orang. Kemudian dia kata lagi apa? Seolah-olah ini satu jawapan pada persoalan yang kita sama-sama fikir sebelum ini. Siapa wali Allah? Ini jawapannya. Orang yang hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Taqarraba ilayya, dekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah itulah wali Allah. Baik, persoalan selanjutnya, bagaimana nak dekatkan diri kepada Allah?
Apa wasilah dan perantaraannya untuk dekatkan diri pada Allah, untuk jadi wali Allah? Dia tak ada membership, dia tak ada iuran, dia tak ada pendaftaran. Maka untuk jadi membership sebagai wali Allah ialah melalui perkara yang Allah suka. Dan apa perkara yang paling Allah suka? Iaitu bila kata suka ialah Allah redha. Yang paling Allah redha ialah apa yang telah Allah fardukan atas kita. Setiap fardu itulah suluk, itulah tariq yang paling hampir untuk menuju kepada dekat dengan Allah. Benda yang Allah fardu itu nombor satu. Sempurnakan apa yang Allah fardu. Itulah jalan yang paling Allah redha kepada satu orang hamba itu untuk menjadi wali Allah. Sempurnakan yang fardu. Jadi kalau begitunya wali Allah tidak mahdud, tidak terhad kepada yang boleh masuk dalam air tak tenggelam, masuk dalam api tak terbakar, masuk dalam hujan tak basah, boleh terbang, tidak tersempadan pada golongan ini saja. Malah semua boleh kalau begitu, asal saja dia laksanakan apa yang Allah fardukan ke atasnya. Jadi kalau gitu kena panggil lagi ramai orang semua jadi wali dulu, iaitu suruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali ini ada rutbahnya, ada tingkatannya. Ada yang dekat, ada yang lagi dekat, ada yang muqarrabin, ada yang siddiqin, berbagai-bagai tingkatannya. Maka diberitahu pada kita bagaimana tingkatan-tingkatan itu boleh dicapai, iaitu sentiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui nawafil. Yang wajib dia buat, dia tambahkan lagi dengan yang sunat. Qabliyah buat, ba'diyah buat, duha buat, tahajud buat, hajat buat, istikharah buat, semua nawafil buatlah kau. Puasa Ramadan buat, 6 hari Syawal buat, Muharram buat, Zulqa'dah, Zulhijjah buat, 3 hari sebulan Ayyamul Bid buat, Isnin Khamis buat, ini nawafil. Haji dia buat, umrah dia buat, zakat dia bagi, sedekah dia bagi. Ada yang sedekah hari-hari, ada sedekah mingguan, ada sedekah bulanan, ada sedekah tahunan. 360 hari setahun tidak pernah miss dia dengan sedekah. Hari-hari sedekah. Tak banyak pun tak apa, tapi hari-hari. 5 kupang sehari, tapi tiap-tiap hari 5 kupang. Kemudian yang mingguan, RM1 seminggu. Contohlah, jangan tuan-tuan pakai juga figure ni. Tuan-tuan boleh bagi lebih daripada tu. RM1 seminggu. Ada kontena kecil duk lintas depan kita Jumaat lah. Tapi ini pun saya punya pandangan lah. Maka kalau kita lihat dalam hadis, man massa hasa faqad lagha. Siapa yang main anak batu ketika khatib berkhutbah, sesungguhnya dia telah lagha. Maknanya sia-sia pahala Jumaat. Anak batu. Dulu zaman Nabi, masjid Nabi dia tak ada kapet, tak ada tail, tak ada terazu, tak ada simen. Sembahyang duk sila atas pasir. Anak batu banyak. Jadi ketika khutbah ada orang duk main anak batu. Besar mana anak batu? Besar kelingkingnya. Dia duk main anak batu. Lara Nabi. Sia-sia pahala Jumaat main anak batu. Khatib tengah khutbah. Kalau kontena tu dah lintas depan kita, berapa kali anak batu? Kontena ada roda tak? Main tolak. Berapa kali anak batu? Banyak kali anak batu. Takut-takut kalau bersuluh kepada hadis ni tadi, kita jadi lara je. Oleh kerana itu, cubalah. Tapi rasa barangkali sini tidak, tapi banyak masjid begitu di Malaysia kita. Cuba elakkan daripada masa khutbah. Nak tolak boleh lepas semayang. Lepas semayang ada wirid-wirid lagi, ada doa sikit, letaklah banyak-banyak kontena. Tiap-tiap staff satu kontena, satu kali jalan, zoom tu aku berhenti. Zoom, senyap, berhenti. Lepas itu. Ataupun letak, kita sendiri kena ada kesedaran. Kita tu sendiri yang masuk tu kena ada kesedaran bahawa kita kena ada program sedekah harian. Hari-hari bagi sekupang, 2 kupang, 3 kupang, hari-hari. Tiap-tiap hari bersedekah. Kemudian mingguan yang paling mudah di masjid. Bila mana kita sudah programkan diri kita nak bersedekah, tak payahlah tunggu kontena ni. Masuk je mana tabung yang paling dekat dengan kita, situ kita masuk. Yang masuk kot tu, situ masuk. Sebab kita dah programkan memberi tiap-tiap minggu. Tak payah tunggu kontena. Kontena tu sebenarnya sindiran tu. Sindir kita. Kena lalu baru nak bagi.
Kalau tak lalu tak bagi sampai sudah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kontena tu sindiran. Dah sindir macam tu pun tak bagi orang itu. Tak duit kan ni 50 ada, 20 ada, 10 ada, 5 ada, RM1 pun ada. Tarik keluar 50 tu. Silap masuk mulut. Tarik keluar 20 masuk lagi. Keluar 10 pun masuk lagi. Dia keluar yang mana? Hak dia nak bagi yang mana? Nak bagi yang tak laku. Hak tak laku dia bagi. Berapa? RM1. Tak laku RM1. Pasal apa tak laku? Tuan-tuan pergi kat petrol pump, bagi minyak RM1. Bagi minyak. Bawa kereta, suruh isi minyak RM1. Pening kepala apa nama attendant pump tu. RM1. Orang tak beli minyak RM1. Pergi pasar raya, bagi gula RM1. Dapat? Tak dapat gula balik awal. Hak tak laku bagi. Seminggu sekali bagilah sekurang-kurangnya. Hak yang laku. Boleh beli sesuatu. Tapi ialah dari cempedak biarlah nangka. Dari tidak biarlah ada. Sekarang kata tak bagi RM1, tak bagi, aku nak bagi lebih pun tak mampu. Tak apa, bagi pi RM1 pun. Tapi kita cuma nak galakkan diri kita, biarlah yang lebih positif. Pasal ada banyak lagi. Kalau tak ada, tak apalah, ni yang banyak lagi ada tu. Takkan tak boleh bagi yang laku. Nasi lemak pun tak dapat RM1 lah ni. Kau dapat lagi pilihan? Dapat RM1? Alhamdulillah, berkat tuan-tuan. Dapat lagi RM1 tempat saya ni RM1. RM1 5 kupah nasi lemak. RM1 jangan dapat lah. RM1 5 kupah pun dapat nasi lemak. Jadi bagi yang laku. Ini seminggu sekali. Lepas tu sebulan sekali. Sebulan sekali kita cari jauh lagi. Pusat anak yatim ke, pondok ke, madrasah ke, apa ke. Sebulan sekali. Lepas tu setahun sekali. Setahun sekali kita dah ada dalam senarai kita. Keluarga anak yatim, orang miskin yang setahun sekali kita akan bantu dia. Dekat-dekat nak raya. Ni program setahun kita bagi. Ni nawafil dari segi sedekah. Nawafil daripada segi apa sembahyang tadi sudah. Daripada segi sedekah. Haji sekali seumur hidup. Tapi bukan maknanya selepas tu tak payah pergi dah. Tak. Diistihabkan sekurang-kurang 5 tahun sekali pergilah ziarah. Umrah. Pergi ke umrah. Itu nawafilnya. Kemudian yang lain-lainnya, baca Quran, zikir, doa. Baca Quran kena baca. Hari-hari kena baca. Hari-hari kena baca. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun kena khatam Al-Quran. Itu hak Al-Quran. Hak Al-Quran ada 5. 1, kena dipelajari. 2, kena baca. 3, kena fahami. 4, kena amalkan. 5, kena sebarkan. Dah hak Al-Quran. Kalau kita tak baca Quran, akan didakwa. Maka untuk boleh baca, kena mengaji. Belajar. Belajar baca Quran sampai pandai. Dah pandai, kena baca. Dah baca, kena fahami. Dah fahami, kena amal. Dah amal, kena sebarkan Al-Quran. Paling tidak ada seorang mengaji dengan kita. Aku kan pandai mana pun. Tak pandai mana, sekurang-kurang ajak dia abata. Takkan tak boleh? Abata. Tak boleh abata sebut dengan cara Arab. Sebut cara yang kita boleh. Orang Penang dia kata macam mana? Kalau Kelantan, alif bata. Alif bata. Kalau Penang lah. Setara tu, esok dia baiki lagi. Pernah datang tempat saya satu orang mu'allaf daripada kawasan Miri, Sarawak. Ada satu ustaz duk mengajar ni. Masa dia sebelum dia main ngaji dengan kami, ustaz ajak ke sana. Dia cerita dengan kami, dia kata, saya ni mengaji dah lebih kurang ustaz tu. Dekat rumah panjang saya duduk ni, mu'alaf ni, dia kata, hak paling alim sekali saya. Hak paling pandai sekali saya. Paling kori pun saya. Tapi mari sini saya paling tak boleh pakai dia. Pak setakat tu yang dia boleh. Dia lah yang mengajar di rumah panjang. Tapi bila mengaji, upgrade ni. Tapi proses, yang paling penting proses belajar dan mengajar itu kena berjalan. Tak ada orang yang boleh dah. Yang boleh lebih pandai daripada kita. Dan kita tak boleh mengajar tajwid, tak boleh nak mengajar taranum, tak boleh nak mengajar qiraat. Abata je. Ada orang sampai dia boleh baca Al-Quran. Lepas nanti dia upgrade lagi. Tu kita nampak. Ajar.
Ini hak Al-Quran. Ni adalah jalan untuk dekat Allah. Akhirnya bila buat amalan-amalan nawafil ini dapat apa? Dapat redha Allah. Sayang Allah, maknanya Allah redha. Bila Allah redha, Allah kata apa? Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Allah jadi pendengaran ni maksudnya ialah bukan hulul. Bukan Allah masuk dalam diri kita macam pahaman ada setengah firqah. Iaitu hulul, Allah masuk dalam diri. Bukan begitu. Allah jadi pendengaran maksudnya Allah bimbing pendengaran dia. Tidak mendengar dia melainkan apa yang Allah redha. Melalui mujahadah buat amalan-amalan nawafil ini, natijah dia keluar apa dia? Allah akan bimbing, pimpin pendengaran dia. Dia tidak akan dengar benda yang karut-karut. Dia akan dengar hanya yang Allah redha. Ini merupakan satu tanda Allah sudah mula sayang dengan kita. Baca awal-awal telefon saya dah sebut. Allah letak kita dalam rumah dia pada hari ini pasal apa? Pasal Allah sayang itu. Sekarang kita dah dengar kuliah ni pasal apa? Pasal apa masuk ni? Kuliah ni masuk ni. Pasal Allah sayang itu. Allah bimbing akan dengar hanya yang Allah redha. Aku menjadi pendengarannya. Bila ada yang tidak Allah redha, dia jadi tak seronok lagi. Dia jadi sakit jiwa dia, sempit dada dia bila dengar benda yang Allah tak redha. Dia tak seronok nak duduk. Ni bila Allah sudah pimpin. Begitu juga aku menjadi matanya yang dia memandang dengannya. Bukan hulul Allah tolak mata dia, tak, na'udzubillah min zalik. Tetapi Allah pimpin mata dia. Tidak tengok kepada melain yang Allah Ta'ala redha. Dia tak tengok ikut dan ikut suka dia tak. Tapi ikut pada apa yang Allah redha. Apa yang Allah redha dia tengok, puasa seronok. Tengok ayat-ayat Al-Quran seronok. Tengok ahadis seronok. Tengok kitab seronok. Tengok majlis ngaji seronok. Tengok barisan jemaah seronok. Tengok apa yang namanya perkara yang mendekatkan dia kepada Allah jadi seronok. Tengok gambar Kaabah tu rindu nak pergi Mekah. Tengok Masjid Nabawi, gambar Masjid Nabawi tu rindu nak pergi ke Madinah. Bila sampai saja ke Mekah, nampak saja menara Masjid Haram terus bercucuran air mata dia. Itu tanda-tanda kasih sayang Allah kepadanya. Sampai dekat Madinah dari jauh lagi nampak menara Masjid Nabawi tu, dia dah mula jatuh air mata. Masuk dalam Masjid Nabawi itu nampak saja makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Terus lebur dia dalam cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni tanda Allah sayang. Hak ni usaha yang kita buat. Mujahadah yang kita kena buat ni maknanya sampai peringkat ni. Sampai kita berasa tak mahu tengok yang haram. Sampai kita berasa tak mahu dengar yang haram. Aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Maknanya Allah pimpin tangan kita ni. Tidak pegang lain yang Allah redha. Kita tidak mahu sama sekali mengusik, memegang apa yang Allah murka. Ini hasil daripada mujahadah yang dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sepatutnya kita capai. Kerana itulah awal-awal jadi sebab kita mengaji. Nah, kita mengaji pasal apa mata kita ni masih tidak berasa sakit jiwa tengok benda yang terang. Kita mengaji lama lah, pasal apa telinga kita ni masih lagi belum rasa sakit untuk dengar yang haram. Kita mengaji lama, pasal apa tangan kita masih lagi tidak berasa sakit jiwa dalam memegang benda yang haram. Mengaji lama lah kita, pasal apa kaki masih lagi tak tega untuk pergi tempat yang tegak oleh Allah. Kerana tidak sampai lagi tingkatan dalam mujahadah itu kepada tahap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keberhasilannya belum lagi kita peroleh. Tapi jalannya belum tertutup, pintunya belum lagi tertutup. Iaitu kita kena teruskan mujahadah. Dan itu kelaimaks dan kemuncak daripada mujahadah itu. Iaitu inilah tadinya ma'iyatullah. Innallaha la ma'al muhsinin. Ini juga makna Allah bersama dengan dia tadi. Hasil daripada mujahadah Allah bersama dengan ini lagi. Tanda kebersamaan Allah dengannya, iaitu Allah bimbing mata dia, Allah bimbing telinga dia, Allah bimbing kaki dia, Allah bimbing tangan dia. Ini tanda-tanda bahawa dia itu
telah ada kedudukan di sisi Allah, telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pelihara dia. Kerana itu dalam taat kita selalu kena sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, tidak ada keupayaan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan izin Allah. Maka Allah Ta'ala bila akan izinkan kita kepada taat itu, bila akan izinkan kita kepada meninggalkan maksiat itu, bila kita sudah mula menjadi ahlullah, dekat dengan Allah. Bila Allah kasih, bila Allah sayang pada kita, redha pada kita, dengan diberikan kepimpinan sebagaimana diberitahu. Akhirnya ada lagi, tak habis lagi. Akhirnya Allah kata, jika dia minta kepadaku, pasti dan pasti aku berikan kepadanya. Maknanya dia mencapai maqam ahli doa. Mujahadah ini akan membawa kita kepada tingkatan-tingkatan. Satu orang tu mula-mula mujahadah, dia akan capai tingkatan ahli iman. Mujahadah, dia akan capai tingkatan ahli iman. Setelah beriman, dia mujahadah lagi. Mujahadah, dia akan capai tingkatan ahli taqwa. Selepas itu dia mujahadah lagi. Mujahadah, dia akan capai tingkatan ahli tawakkul. Lepas itu mujahadah lagi. Mujahadah, dia akan capai tingkatan ahli doa. Capai tingkatan ahli doa, macam mana jadinya? Bila dia capai tingkatan ahli doa, la in sa'alani la'atiyannah. Dia minta pada aku, pasti dan pasti aku bagi. Pasti dan pasti aku bagi. Hinggakan apa yang Allah bagi itu tak terlintas di fikiran dia sendiri, apatah lagi orang lain. Kita bawa contoh dalam soal ini. Allah bagi, dia minta dengan aku bagi. Allah itu. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan 1,200 orang sahabat-sahabatnya nak melintasi satu laut. Jambatan tak ada, perahu tak ada, bahtera tak ada, apa pun tak ada. Yang mereka ada hanyalah unta dan kuda mereka depan laut. Maka dia pun doa pada Allah. 4 baris dia doa. Lepas tu dia beritahu sahabat-sahabat, istahimu, masuk dalam laut. Sahabat-sahabat semua masuk dalam laut. Tetapi apa jadi? Dia kata, tapak kuda kami, tapak kaki kuda kami, tapak kaki unta kami pun tak basah. Berjalan atas laut. Ini ahli doa. Sampai setara tu Allah bagi ahli doa yang khariqul adah. Bukan seorang, 1,200 orang berjalan atas laut. Ini ahli doa. Bukan Nabi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dia kata, itu sahabat Nabi. Mereka memang awal-awal lagi wali lah. Baik, kita gustan belakang sikit lagi. Muhammad bin Qasim. Ini tabi'in, bukan sahabat Nabi. 1,800 orang bersama dengannya. Saya pernah tengok tempat itu dekat Sindi. Daripada pantai, daripada tanah besar ke satu pulau. Di pulau itu ada istana raja pada masa itu. Muhammad bin Qasim As-Saqafi, anak apa nama ni, beliau dengan 1,800 orang tenteranya nak pergi ke pulau itu. Dekat istana raja, antara tanah besar dengan pulau itu laut, jauh laut, 8 km laut. Dia doa 4 ayat je doa, minta dengan Allah. Lepas tu dia beritahu sahabat-sahabat dia, istahimu, masuk dalam laut. 1,800 orang berjalan dalam laut atas air sehingga ke istana. Bila raja Hindu tu tengok, dia kata, ni Mazuban. Dia kata, ini dewa datang ni, jangan perangi dia. Semua masuk Islam mereka. Tengok ahli doa berjalan atas laut. Kita kata tu tabi'in, mereka dapat berkat sahabat lagi. Dalam khair qurun lagi, kita gostan belakang lagi. Syekh Yusuf Al-Hadrami. Ini kurun-kurun ke-8. Yusuf Hadrami datang daripada Hadramaut, naik tongkat, mudik melalui sungai Gangga, masuk ke benua India, sampai satu tempat saya pernah tengok tempat ni, nama Silhit tempat ni. Di Silhit zaman tu ada istana raja, dia buat atas sungai. Istana dia atas sungai. Maka Syekh Yusuf ni bersama dengan anak murid dia dalam tongkang tu,
Dia kata di depan kita ni istana raja dengan tentera-tentera Hindu. Depan ni ramai. Jadi sekarang ni kita nak munajat dengan Allah. Jadi ini aku nak tanya, dia kata. Aku nak tanya, kamu orang ramai-ramai ni, siapa dia yang dah 20 tahun tak pernah tinggal sembahyang jemaah? Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Dia tanya lagi, siapa dia kamu yang ramai-ramai ni dalam tempoh itu tak pernah tinggal sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah? Ada sikit-sikit yang tak angkat, yang lain semua angkat. Siapa dia yang ramai-ramai ini tak pernah tinggal takbiratul ula? Begitu je ada kurang sikit. Last kali soalan dia, dalam tempoh itu siapa dia yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud? 7 orang angkat. Yang lain semua tak angkat. Tapi sembahyang jemaah tak miss selama 20 tahun. Baik, dia kata, yang 7 orang ni mari sini, duduk kat haluan. 7 duduk kat haluan. Rapat je dengan istana. Dia kata, kamu 7 orang azan serentak. 7 orang ni azan serentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Runtuh menara Raja Hindu. Azan lagi, runtuh lagi. Azan lagi, runtuh lagi. Maka Raja Hindu kata, ni dewa datang, dewa. Kita tak boleh lawan dia, orang ini dewa. Mereka nak sembah. Dia kata, kami bukan Tuhan, jangan sembah kami. Kami juga hamba Tuhan seperti kamu semua. Semua masuk Islam. Satu silhat masuk Islam. Jadi ni siapa dia ni? Ni wali Allah. Ahlul doa. Dengan doa. Dengan doa. Ini ahli doa yang Allah kata, dia minta daripada aku bagi. Ini contoh dia. Ini zaman yang zaman dah kemudian dah. Jauh dah kemudian. Dan yang janji nak bagi itu siapa dia? La in sa'alani la'atiyannah. Seandainya dia minta daripadaku, aku tu siapa? Allah. Pasti dan pasti aku berikan kepadanya. Hak janji nak bagi. Yang sudah bagi itu dahulu. Yang sudah bagi itu dahulu. Yang janji untuk bagi itu dan yang akan bagi sekarang, dialah Allah yang sama. Allah yang sama itu boleh beri apa yang sama yang telah diberikan dahulu. Cuma yang tiadanya ialah yang nak mengambil. Yang nak bagi itu yang itulah, tidak pernah berkurangan, tak pernah berubah, tak pernah bertukar. Hak nak bagi, yang nak ambil tu saja yang banyak masalahnya. Belum matang, belum masak. Kerana itu kita kena melalui proses mujahadah ni tadi, sehingga ada natijah, ada klimak dia. Yang paling agung adalah redha Allah, la syak. Tapi dalam perjalanan itu ada janji Allah akan sampai kepada tingkatan-tingkatannya. Iaitu tingkatan ahli doa atas dunia ni lagi. Allah bagi kepada ahli mujahadah ini. Melalui proses mujahadah tersebut, hasil daripadanya ialah ahli doa. Minta daripada aku bagi. Dan wala in ista'azani la'izannah. Kalau dia mohon perlindungan daripada aku lindungi dia. Aku lindungi dia. Allah lindung dia. Satu orang sahabat saya duduk di apa nama ni, Israel. Dia duduk dalam bahagian yang ditawan oleh Israel. Kita tak boleh kata negara Israel seolah-olah kita iktiraf, kita tak iktiraf dia. Duduk di dalam kawasan yang ditawan oleh Zionis. Jadi dia cerita, satu ketika dia kata, kawasan kami telah diserang oleh Zionis. Ramai rumah-rumah sahabat-sahabat saya hancur, kena tembak. Saya masa tu berada jauh daripada rumah. Yang ada di rumah saya, isteri saya dan anak saya masih kecil. Saya berada jauh, nak balik pun tak boleh. Yang saya boleh hanya berdoa. Saya doa je pada Allah, ya Allah, engkau jaga peliharalah anak isteri aku. Isteri di rumah pun tak boleh buat apa lah. 5 kali tentera Yahudi lalu depan rumah dia, berhenti depan pintu, tengok pintu, patah balik. Lagi mari pula tentera yang lain berdiri depan pintu, tengok pintu, patah balik. 5 kali datang tentera yang berlainan berdiri depan pintu. Aku hanya boleh berdoa saja.
Seandainya dia tolak pintu, apa yang jadi pada saudara mara kami, kawan teman kami, jiran taulan kami, itulah yang akan jadi pada aku. Seorang ibu muda dengan anak kecil, tak ada orang lain dalam rumah. Maka dengan kuasa Allahnya, sahabat ni tadi berdoa tak? Dia hanya tengok je pintu rumah, sampai sudah tak usik pun pintu rumah. Ini la ini ista'azani la u'izanna. Kalau dia mohon perlindungan dengan aku lindungi dia. Orang lain kena belakang, Allah lindungi. Allah lindungi. Jadi ini janji Allah. Tapi bagaimana kehidupannya? Bagaimana kehidupannya? Sahabat ni tuan-tuan, dalam hujan dan peluru pun tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Peluru duk lintas lagu mana pun dia tak pernah miss sembahyang Jumaat. Istiqamah, itu mujahadah. Istiqamah. Isterinya begitu juga, dalam keadaan kehidupan dalam suasana Zionis itu, tak pernah keluar daripada rumah dengan tanpa hajat, dengan tanpa membuka tanpa membuka aurat. Ini sentiasa jaga. Jadi Allah beri, minta pertolongan dengan aku lindungi dia. Ini tingkatan yang akan dicapai oleh ahli ibadah. Kalau gitunya, wali Allah itu ada. Hadis ni ajak kita, wali Allah itu ada. Tak boleh tolak kata wali Allah tak ada. Tak. Man adali waliyan, waliku, maknanya wali Allah itu ada. Cuma persepsi kita terhadap wali Allah yang telah kita bincangkan tadi, itu yang kita diperbetulkan. Wali Allah itu siapa? Itu orang yang dekat dengan Allah. Apa ciri-ciri Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah? Ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu ialah anggotanya, tubuh badannya sentiasa berada dalam taat kepada Allah, sentiasa duduk dalam amalan. Itu dia ni ciri-ciri dia. Anggotanya sentiasa taat kepada Allah dan dia sentiasa duduk dalam amalan yang diredai oleh Allah. Seterusnya, apakah jalan untuk menjadi wali itu terbuka kepada semua orang? Jawapannya juga iya. Semua orang boleh menjadi wali, sebab Allah Ta'ala sudah bagi tahu. Lalu apa jalannya untuk jadi wali itu? Taqarraba bima aftaradtu alaihi. Dia dekatkan dirinya kepada Allah melalui apa yang Allah dah fardukan. Jadi untuk itu setiap kita kena sempurnakan apa yang Allah telah fardukan dan kena tambah dengan amalan-amalan nawafil. Seterusnya, kalau ada orang itu mengaku wali atau dia didakwa sebagai wali oleh orang lain, nombor satu kena tengok ialah syariatnya. Ada tak syariat pada dia? Pada anggota tubuhnya itu ada tak taat kepada Allah? Kalau sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, walaupun dia mempunyai khawariqul adah, iaitu perkara-perkara yang bersalahan dengan kebiasaan, nawadir, benda yang pelik-pelik ada pada dia, boleh jadi ada. Dia masuk tangan dalam api tak terbakar, ambil pisau toreh tak luka, campak dalam laut pun tidak lemah. Ada orang macam tu. Orang kata dia wali, tengok dulu adakah syariat ada padanya, anggota tubuh dia ada tak pada taat pada Allah. Kalau tidak ada, semayang pun tidak, semayang pakai niat je, puasa pun tidak, pakai niat je, walaupun ada khawariqul adah padanya, bukan wali sama sekali. Sebab wali dia ada ta'alluq antara amal dengan wilayah itu. Allah sebut amalan fardu mesti ada, nawafil kena ada. Kalau fardu hilang, nawafil tidak, walaupun ada perkara-perkara yang berlawanan dan bersalahan dengan adat terhasil daripada dirinya, itu bukan wilayah, itu bukan tanda-tanda kewalian. Tanda yang paling jelas wali adalah dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuhnya sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan dia sentiasa berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan kalau begitunya, apa yang tinggal untuk kita? Yang tinggal untuk kita sekarang inilah kita berusaha dan bermujahadah. Berusaha dan bermujahadah dalam setiap amalan yang kita buat, kerana janji Allah Subhanahu wa taala dan tertib yang diberikan di sinilah. Usaha dan mujahadah itu ada melalui proses dan tingkatan-tingkatan
dan kita kena usaha. Yang paling kita nak ialah klimaknya ialah wa inna Allah la ma'al muhsinin. Kita nak dapat ma'iyatullah. Kita usaha untuk dapatkan ma'iyatullah di sini, apatah lagi di akhirat nanti. Di sini maqam ma'iyatullah adalah la in sa'alani la'u'tiyannah wa in ista'azani la'u'izannah. Dia minta Allah bagi, dia mohon perlindungan, Allah pelihara. Dan yang paling utama ialah di akhirat nanti kita mohonkan rahmatnya, Allah ampunkan kita, Allah tajawuz kepada kita, Allah berlebih kurang kepada kita. Di akhirat nanti Allah tak berkira dengan kita. Ada di kalangan hamba-hamba Allah panggil dia, Allah masukkan ke dalam syurga, kemudian dia berasa hairan. Mana kejahatan-kejahatan yang dia buat dulu tak ada pun. Tak ada. Kalau dia nak fikir, dia nak ingat apa yang dia buat dulu, memang dia gagal lah ini. Tapi tak diperhitungkan kepadanya. Dia heran. Allah beritahu kepada, itulah rahmatku. Aku berlebih kurang dengan kamu. Aku berlebih kurang dengan kamu. Aku hapuskan. Aku maafkan. Hak itulah yang kita paling harapkan bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hidup ni tuan-tuan, kita buat baik. Apa saja ruang yang kita boleh dapat untuk buat baik, kita buatlah baik. Buatlah baik sebanyak mungkin, walau sekecil mana kebaikan itu. Buatlah baik. Hari ini kita tidak tahu nilai kebaikan itu. Hari ini kita tidak tahu manfaat kebaikan itu. Jadi kalau kita buat semata-mata kerana Allah, nanti kita akan faham kenapa aku perlu buat baik. Jadi saya berpesan dari saya dan tuan-tuan, buatlah baik sebanyak mungkin, di mana sahaja, bila-bila sahaja, buatlah baik. Dan ajaklah orang lain kepada kebaikan. Ajaklah umat kepada kebaikan. Ini Allah akan redha kepada kita. Dan berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Duduklah dengan orang yang baik-baik. Kerana kita tidak tahu, barangkali duduk dengan orang baik itu pun ada manfaat. Satu riwayat daripada Imam Tabarani, esok hari kiamat Allah Ta'ala masukkan ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Lalu dua orang bersahabat masuk ke syurga. Dalam syurga ada ziarah, ada bicara, ada mengenang kembali kisah hidup dunia, ada. Jadi dua orang ni pun bersembang dalam syurga. Akhirnya mereka teringatkan seorang teman mereka. Yang pertama tanya, mana si fulan, tak nampak. Yang kedua berkata, iyalah, mana dia tak nampak. Cari-cari tak jumpa. Akhirnya mereka bermunajat kepada Allah, tanya, ya Allah, mana si fulan, si fulan? Allah kata dia ada dalam neraka. Maka dua orang ni munajat kepada Allah, ya Allah, dahulu ketika di dunia, pernah satu ketika saya amat dahaga. Nah, dia tanya kepada Allah, ya Allah, bukankah kau masukkan kami ke dalam syurga ini untuk gembirakan kami? Kata Allah, ya benar. Dia kata dahulu atas dunia, dia ni dulu pernah ketika kami amat dahaga, dia telah berikan kami air. Dia telah tolong kami, berikan kami air di saat kami amat perlukannya. Ya Allah, antara kegembiraan kami ialah kami melihat dia dahulu yang pernah tolong kami berada dalam syurga bersama kami pada hari ini. Maka Allah Ta'ala ampunkan dia itu, Allah masukkan ke dalam syurga. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apa moralnya? Kita berkawanlah dengan orang baik-baik. Barangkali nanti kita tidak ke syurga, tapi bila orang baik-baik itu tengok kita tidak ada di syurga, dia minta dengan Allah, ya Allah, si fulan dahulu kawan kami, dengan rahmat dan kasih sayangmu, masukkanlah dia ke dalam syurga. Lepas itu berkawanlah dengan orang baik, buatlah baik, bawalah manusia kepada kebaikan. Allah Ta'ala itu terlalu luas rahmatnya, yang sempitnya kepahaman kita, yang sempitnya persepsi kita, yang sempitnya usaha kita, usaha kita, mujahadah kita, kemampuan kita.
Tapi rahmat, kasih sayang Allah begitu luas. Jadi usahalah, buatlah baik di mana kita berada. Buatlah baik dengan siapa saja. Buatlah baik bila-bila masa saja. Dan dampingilah orang yang baik-baik. Duduklah dekat dengan orang yang baik-baik. Dan matilah sebagai orang yang baik. Semoga Allah redha kepada kita semua. Dan di hari kita dijemput Allah untuk kembali kepadanya, Allah Ta'ala redha untuk bertemu dengan kita. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal adaman 'alayha wa anta khairul warithin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا لمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اهلك الكفرة المشركين الذين يصدون عن سبيلك ولا يستحقون بهدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك من كل خير سأل عنك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.